Tapisan bagi jawatan pegawai siasatan. Tapisan bagi jawatan ini mempunyai 5 tapisan. Yang pertama adalah kelulusan akademik. Sekiranya anda menerima panggilan ujian psikometri, ini bermaksud kelulusan akademik anda sesuai dengan jawatan ini. Yang kedua adalah ujian psikometri. Ujian ini bertujuan menilai personaliti, integriti dan kesesuaian calon untuk menjawat jawatan ini. Yang ketiga adalah PAC, Profession Assessment Center. Penilaian ini dijalankan untuk menilai kemahiran komunikasi calon, kepimpinan, penyelesaian masalah dan kebolehan bekerja dalam berpasukan. Keempat adalah ujian fizikal. Ujian ini bertujuan menilai tahap kecergasan, kesihatan dan keupayaan fizikal calon untuk menjalankan tugas siasatan nanti. Kelima merupakan tapisan terakhir sekiranya calon berjaya melepasi tapisan ini, iaitu tapisan termudah, lalu akan dipilih untuk mengikuti latihan di pusat latihan sebelum memulakan tugas sebagai pegawai siasatan. Untuk makluman, format tapisan ini adalah berdasarkan proses pengambilan pada tahun 2022 dan berkemungkinan besar terdapat perubahan bagi sesi pengambilan kali ini. Bagi calon yang ingin mengetahui kandungan ujian fizikal bagi jawatan ini, anda boleh komen nak dan share video ini.